Okey, Ninja 250. Okey. Original dia kat sini sebelum kita remap lah. Okey ni ECU Ninja 250 kita tengah remap. Ni file tengah masuk. Kita tengok apa cerita lagi. Okey, ngam. Alright, menyala bosku. Kita dah selesai remap. Ni dia punya ECU. Dia dah start tengok. Okay, mudah start lah. So macam biasa, bila remap apa yang saya boleh tunjuk, yang ni saya ubah api sampai 14,000. Jadi dia 13,000, sekarang ni 14,000. Okay, sebab tadi ubah banyak, sebab saya ni putih bah ni. Okay, jadi tengok owner test, tengok dia rasa macam mana. Menyala bosku. Okey, dia balik main test dah. Kita tengok apa cerita Ninja 250 remap. Macam mana padu tak? Saya punya tak dekat RPM belakang tu naik kilo. Terpadu lah. Memang syok lah. Dia tak lama kita tadi yang main. Aha. Dia biasa je, tapi yang ni memang dia rasa dengan RPM naik cepat. Lepas tu kat ujung tu ada bau. Alright, so lulus lah tu. Lulus. Ngam. Terima kasih. Terima kasih support.